Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So di video sebelum ni saya dah tunjukkan kepada anda semua cara macam mana saya terima pendapatan dalam bentuk USD dollar ke dalam ringgit Malaysia, iaitu menggunakan apps Honeygain. Okey, untuk mengetahui semua, di video kali ni saya nak tunjukkan kepada anda semua step by step macam mana kita nak keluarkan duit USD dollar ini sebanyak $145. Jom kita buat kiraan dulu terlebih dahulu. $145 bersamaan dengan RM598 Malaysia. So hampir RM599. Okey, so ini adalah hasil pendapatan pasif yang saya terima daripada setiap internet yang kita on setiap hari, sama ada on data ataupun on wifi. So best tak best? Kita tak buat apa-apa langsung pun, tetapi daripada setiap internet kita tu hasilkan pendapatan semula. Okey, so saya nak tunjukkan step by step macam mana kita nak withdraw. Okey, pertama sekali tekan request payout. Okey, so dekat sini dia ada dua option, sama ada nak pilih PayPal macam saya pernah explain dekat video pertama yang saya pernah explain, iaitu PayPal. Ini adalah apps PayPal. Ini adalah hasil income yang terkumpul buat masa sekarang yang saya boleh withdraw lah. So baru-baru ni pun saya dah withdraw hampir RM10,000. Okey, so dekat sini ini adalah hasil PayPal yang saya dah ada. So kita nak, ini adalah apps PayPal lah. Dia macam konsep e-wallet dekat Malaysia. Kalau e-wallet di Malaysia ni seperti Tasengo ataupun ShopeePay, tapi PayPal ni dia adalah global punya. So PayPal kita kena ada lah. Kalau buat user yang belum ada, boleh pergi download PayPal ni dekat Play Store. Nanti register macam biasa saja. So dekat sini ini adalah apps PayPal. Daripada PayPal ni juga kita boleh withdraw lah ke mana-mana bank ataupun e-wallet kalau tak silap saya. Okay, so dekat sini cara nak withdraw kita akan pilih PayPal. Okay, so saya tak sarankan pakai GMPT lah sebab ini adalah kripto, mata wang kripto. Kalau siapa biasa dengan kripto dia okey lah. Macam saya pandai je bab kripto ni, tapi saya lebih prefer pakai PayPal. Okay, PayPal ni lebih mudah. Okay, so kita pilih by PayPal, kemudian just continue. Okay, kita tunggu. Kemudian tekan request payout. Okay, so ini adalah $145 yang kita akan keluarkan. Kemudian dia akan tanya security check. Okay, so dekat sini kat mana kita nak dapatkan kod ni? Kita kena dapatkan kod ni dekat email yang kita guna. Contohnya nampak tak dekat sini? Nampak tak kod yang saya terima sekarang ni? 803684. 803684. Okay, kita tengok dulu lah. Nampak tak? Okay, ni apps dia 803684. So ini adalah konsep yang di mana kita nak withdraw, dia akan hantar security code, kemudian kita kena key in. Okay, so dekat sini kita tekan lah verify. Okay, nampak tak dekat sini? So dollar lah, $145 is on way. So lebih kurang macam itulah. Saya nak sebut bahasa Inggeris pun saya bukanlah profesional kan. Okay, kita bahasa kampung je ni. So nampak tak dekat situ? So kita cancel saja. Sekali lebih kurang dalam 2 ke 3 minit dia akan refresh jadi kosong lah. Maksudnya kosong balik. Okay, so kalau kita nak tahu, nanti dia akan hantar email dekat kita, duit kita dah berjaya masuk. Contohnya dekat sini nampak, ni semua adalah duit yang saya terima lah ni. Ni nampak. Okay, jom kita tengok semua dengan duit yang saya terima. Nampak tak dekat sini? Contohnya nampak tak? Tu, anda telah menerima $500. So berapa $500 ni? Jom kita tengok dekat sini ya. Tengok Okay, kita tengok dekat sini berapa $500. Tu. $500 bersamaan dengan RM2,000 Malaysia. Banyak tak banyak? Best tak best? Semua ni duit yang saya terima lah, nampak. Banyak orang bukan kata sikit. Tu, nampak tu. Amount anda tersedia dengan, nampak tu. Tu, 4,200. Saya terima pendapatan daripada PayPal. So, banyak lah. Saya pakai 2-3 account juga. Okay, so itulah sikit sebanyak saya nak kongsikan kepada anda semua. Macam mana kita nak withdraw ke dalam apps PayPal. So nampak tak? Tak sampai 2 ke 3 minit wallet kita dah kosong. Maksudnya dia akan generate semula lah hari ni pendapatan. So ambil masa sedikit lah untuk kita pay out sebanyak $20. Okay, so jelas tak? So okey lah tak? Okey tak okey? Kita tak perlu buat apa-apa langsung. Hanya kita on internet saja.
So bila lebah ni bergerak, okey, cukup $20 kita boleh pay out. Okey, so jelas tak kat situ? Okey, so dekat situlah sikit sebanyak yang saya nak kongsikan kepada anda semua macam mana nak withdraw. Nanti lepas 2 hari bekerja, kalau tak silap saya, kita akan masuk ke dalam apps PayPal ni. So tak lama lagi akan jadi RM5,000 lebih lah, sebab tadi saya withdraw pun hampir RM600. Okey, itu saja saya nak share kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.